Kan bodoh. Kau tanya soalan aku ni. Kau tahu tak? Takraw ni, aku dulu main MSSG. Rumah sukan pun aku main, kau tahu tak? Kau relax je. Biar aku yang mantai dia orang. Jadi kita menang ni lah. Memang boleh menang lah jawab dia. Tengok lagi. Jom lah, jom. Rasa boleh menang. Sebab aku tu ada Haji tu ada power dia. Dia kan banyak masuk sukan kan. Boleh menang. Cakap pasal menang aku rasa kan aku rasa tak tahu aku boleh menang ke tidak. Sebab ya kan main banyak cara. Lepas tu satu kita pula main petang-petang. Aku tak tahu lah kita boleh menang ke tak. Tapi tak apa, kau jangan risau. Aku gendang. Jom. Masih. Weh. Masuk baik dengar. Kau nampak tak? Aku dah kata budak-budak ni kau power pun. Dah senang kena bantai dengan aku. Dah jom bantai lagi. Jom. Ya Aziz, cepatlah, tak sabar nak bantai dia orang ni. Aduh. Masuk pula. Weh, mantap tu Ben. Aduh, salah aku tunggu tak beban ni. Dah ready. Kau lah patutnya ambil bola kau tu. Kau cakap kerja power ambil lah. Aduh, memanglah aku power. Tapi kau, itu masalahnya tu bola kau. Aduh, Dah susah je ni. ya. Mantap tu Ben. Min mantap tu Min. Kita boleh menang tu Min. Tak sangka tu. Walaupun dia wakil sekolah kan. Kita boleh menang juga kita. Baik Weh, aku tak sangka dulu kita boleh menang. Aku Hassan. Okey, sebab rezeki lah. Walaupun Aziz tu power kan. Ya, sebab Aziz kan main wakil sekolah. Aku pun tak sangka dulu kita boleh menang lawan dia orang. Baik dulu kita. Baik dulu. Jom dah. Oh ni Zik, kunci kita kalah. Aku pula. Kau tu lah, main tak betul. Maksudnya bola tadi memang kau tak nak kejar. Mana taknya. Itu bola kau tahu tak? Aku, penat tu lah main dengan kau ni. Dah, aku malas lah nak main dengan kau. Salah tu. Senyum. Kawan-kawan sudah lihat kan video tadi? Apa pengajaran yang kawan-kawan dapat di dalam video tersebut? Antara pengajaran yang boleh kita dapat di dalam video tersebut, kita dilarang sama sekali bercakap besar di dalam sesuatu perkara yang kita tidak ketahui. Hal ini dikatakan demikian kerana perbuatan tersebut sangatlah tidak beretika dan tidak menepati ciri-ciri seorang Muslim yang sejati. Ianya juga ada disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatakallamu bi kalam ta'taziru minhu wadan. Yang bermaksud, janganlah kamu bercakap tentang perkataan yang esok harinya kamu akan menyesalinya kelak. Hal ini dikatakan demikian kerana Kifah